Apabila lalat mendarat di atas stik anda, apa yang ia akan lakukan? Perkara pertama yang ia lakukan ialah menggosok kakinya. Wow, kek ini kelihatan sangat sedap. Jauh lebih menggoda daripada najis yang saya baru jatuhkan tadi. Sebagai lalat yang menjaga kebersihan, saya akan mula dengan menggosok kaki saya untuk menghilangkan najis yang tertinggal tadi. Dengan cara ini, saya dapat lebih baik merasakan bahan-bahan kek menggunakan kaki saya. Kemudian, perkara kedua yang saya lakukan ialah muntah. Kami lalat makan bukan dengan menggigit, tetapi dengan memuntahkan cecair pencernaan kami. Kami akan mencerna makanan di luar tubuh terlebih dahulu. Muntah. Kek sudah hampir tercerna. Sekarang saya boleh mula menyedutnya. Saya menyedut. Apabila hampir selesai makan, kini tiba masanya untuk melakukan perkara ketiga. Tentu tidak. Saya tidak akan buang air besar setelah makan habis. Saya makan sambil buang air besar. Sungguh selesa. Tapi ini belum berakhir. Ia mungkin akan melakukan perkara keempat. Bertelur. Sebagai ilmu yang baik, saya tidak pernah makan makanan yang sedap hanya untuk diri saya sendiri. Saya akan bertelur terus di sini. Berharap anak-anak saya dapat membesar dengan sihat. Ayah, saya adalah lemat di dalam kek ini. Oh, maafkan saya. Saya akan tukarkan kek yang baru untuk anda sekarang. Kemudian,